السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Yang bermaksud pada hari ini, pada mahsyar, hendaklah kamu wahai orang jahat duduk asing daripada orang baik. Bukankah aku telah beritahu kepadamu begitu lama melalui nabi-nabi, jangan puja syaitan, kamu hendaklah puja aku, inilah siratul mustaqim, jalan yang betul. Sadaqallahu alazim. Ya saudara kursi yang berhormat, Timbalan Speaker Dewan Kelantan Ustaz Nasruddin, yang bahagia saudara Wan Ustaz Ismail, Tua Pas Tere, yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang berbahagia saudara Haji Mahmud, Fungsi Badan PKR Kelantan, sekalian anak buah masing-masing, para hadirin yang dihormati, muslimin muslimat yang sayangi Allah. Ucapkan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali malam Jumaat ini yang mau keluar berceramah, kerana malam Jumaat ini malam kuliah. Dan nama sebut dah pada pihak manager bahawa malam Jumaat macet apa buat program. Dia kata pergi saja ya cikgu terima borang, yang kata tahu dah aku kan. Kecek ya tu. Jadi sekarang ni walaupun apa namanya letih sangat dah pamor tadi dah kuliah dah, tapi oleh kerana nampak mikrofon ni rasa segar, dengan Datuk Seri tadi ni pun tambah segar lagi, aku bolehlah sebut sepatah dua, iaitu biniar malam ni malam Jumaat. Dan malam Jumaat ni di kalangan kita orang Islam ada kelebihan tertentu mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tolak Islam, ambil nasionalis, ambil kebangsaan, di malam Jumaat ni tak ada bahasa apa dia. Kerana dia tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada kitab dia. Yang adanya orang putih. Orang putih, ajaran orang Eropah, itu sajalah pegangan dia. Maka mari malam Jumaat ke, subuh Jumaat ke, siang hari Jumaat ke, tak ada apa dia. Tapi kita sebagai orang Islam, di malam Jumaat begini banyak fadilat-fadilatnya. Termasuklah ada as-surah al-muntakhabah, surah-surah yang dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca sama ada luar semaya ataupun di dalam semaya. Amalan kita Kelantan ini kalau malam Jumaat begini biasanya kalau kampung enggak dia baca Yasin. Malam Jumaat lepas maghrib, lepas Isya. Dan subuh nanti kalau kita hidup lagi malam ni, subuh pagi esok insya-Allah kita baca surah Sajadah, rakaat yang pertama, dan surah Al-Insan, Al-Atam Insan ke ayat kedua. Kebanyakan orang kita baca ni hanya ambil berkat, iaitu bahagian yang tidak diajar oleh Nabi secara langsung. Berkat ni boleh pada kita secara secondary, secara berkat yang kedua. Kalau yang pertama bila kita baca Quran ialah untuk hudan linnas, untuk memberi hidayah kepada manusia. Satu daripada ajaran Yasin yang saya sebut sikit tadi, iaitu akan sampai masanya pada mahsyar. Semua manusia akan mati. Doktor pun mati, Tok Bagas pun mati, Tok Bomo pun mati. Tak boleh lari dah. Kalau dia mau ada ubat tak boleh mati, orang akan meratek. Semua orang mati. Dan bila mati, hidup balik. Ini benda yang ahli sains tak reti, teknologi tak reti. Bila mati, hidup balik. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bumi, daripada tanah aku buatmu, dalam perut tanah aku akan lanyuk memasukkan kubur, dan daripada tanah aku akan keluar
apa ni, hidup balik kali aku. Bila hidup balik hari yang kedua, apa ni, di pada masyarakat, ketika tu Tuhan akan perintah. Di antara perintah dia ialah wamtazu al-yawm ayyuhal mujrimun. Menghiar jahat hari ni duduk suku. Atas dunia itu hak jahat baik duduk serumah. Kadang bini kat semaya, tok lelaki semaya, duduk sekali. Kadang-kadang anak semaya, pok mok duduk sekali. Semua sekapung, senegeri, capur bau habis hak jahat baik. Hak mujrim dan hak tidak mujrim. Akhirat kalau Tuhan kata mu tak lewat perangai seperti itu. Di dunia ni aku jadi kajian. Aku megang kajian. Maka mu hak jahat, hidup suku. Jahat ke jahat ni kira mana dia? Bila Tuhan kata wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, hei puak-puak jahat, duduk suku dengan hak baik, jangan duduk sekali hak baik. Kira lagu mana hak jahat tak jahat? Kalau atas dunia ni jahat tak jahat, kira betul dengan tidak betul dengan pelbagai. Undang-undang, hak turut undang-undang dikira baik. Hak turut undang-undang kira jahat. Undang-undang hak kita buat Malaysia ni baru 50 tahun dia kurang. Akhirat pula hak jahat ni hak tak turut pelbagai kau. Kau stop dia. Perlembagaan ni baru buat 50 tahun baru. Akhirat kelak mana tua perlembagaan Malaysia dengan Quran hak turun 1400 tahun dah. Mana lama? Akhirat kelak jahat tak kira dah perlembagaan ni. Perlembagaan kita buat ni baru 50 tahun. Yang Quran turun 1400 tahun dah. Tu kira Quran, kira Nabi-Nabi dulu 1000 tahun dah. Jadi oleh yang demikian jahat tak jahat atas dunia dan di akhirat kira turut tak turut Quran. Kalau turut Quran, baik. Tak turut Quran, jahat. Senang je tak apa-apa. Jadi kita lah ni para hadirin semua, tambah sekali lagi. Bila mari subuh sikit lagi, kali-kali hidup lagi malam ni. Bila semai subuh, ke ayat pertama Nabi kita baca surah Sajdah. Dalam surah Sajdah sebut walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hei Muhammad, walau tara ni kalau orang Arab dia panggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maknanya untuk masa sekarang dia akan datang. Kalau mu boleh tengok selalu lon dia mamak video yang akan berlaku daripada masyarakat kelak. Katakanlah daripada masyarakat ni ada daripada masyarakat kelak akan ditayang balik video sekarang. Ayo duk tengok ceramah. Tuan-tuan semua duk dengar. Datuk Seri berceramah. Kita semua dengar. Ni semua ada video. Bukan saja video polis, bukan saja video kita ambil. Mereka apa ada video je. Akhirat kelak ditayang balik. Tayang balik video ni. Jika tu Tuhan kata walau tara kalau mu boleh tengok selalu lah ni idil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau mu tengok selalu video yang aku akan ambil daripada masyarakat ketika mana hak jahat-jahat ni duduk kat atas muka berburu kacak mabuk laut. Hak jahat-jahat lah ni hak Datuk Seri sebut tadi rompok, nyamu, rasuah, kerana rasuah ni jahat, sah jahat. Puak-puak ni akhirat kelak tak suruh pengalah ni. Law ni cakap. Oh, pendada buka dada. Kalau menengok Allah kata. Akhirat lagi duduk mayang. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Akhirat lo puak-puak jahat ni akan duduk mayang. Tunduk kepala. Bila-bila tunduk tu, sebut Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah Tuhanku, hari ni baru tengok sendiri. Wa sami'na, dengar sendiri. Aku tengok sendiri tu syurga. Tu neraka. Aku dengar sendiri. Hak syurga tu suka hilang. Ada ni aku tidak tahu. Oleh itu, fadja'na na'mal salih. Tolonglah Tuhan. Hantar balik kami semula ke dunia. Kalau duduk Terengganu nak hantar balik semula ke Terengganu. Kalau duduk Kelantan nak hantar balik semula ke Kelantan. Kalau duduk Malaysia, suruh hantar balik ke Malaysia. Tujuannya, na'mal salih. Nak buat amal salih. Inna muqinun